Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini, kita akan membincangkan kesan aktiviti manusia dalam sektor pertanian dan perhutanan. Cuba murid-murid lihat gambar yang ditunjukkan dalam soalan ini. Apakah yang kamu perhatikan? Dalam gambar tersebut, kita dapati bahawa pokok-pokok di kawasan hutan tersebut telah ditebang sehingga menjadi gondol. Kegiatan ini dikenali sebagai pembalakan atau penebangan hutan. Sekarang, mari kita bincangkan kesan aktiviti ini. Pertama, pembalakan boleh menyebabkan kepupusan flora dan fauna. Hal ini demikian kerana tumbuhan dan haiwan yang bergantung hidup kepada hutan akan kehilangan habitat. Kedua, kawasan yang gondol akan mudah mengalami tanah runtuh kerana tiada lagi akar pokok untuk mencengkam tanah. Ketiga, kegiatan pembalakan juga menyumbang kepada peningkatan gas rumah hijau yang akan menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global. Jadi, jelas bahawa aktiviti ini memberi kesan yang sangat besar terhadap alam sekitar. Bagaimanakah kita boleh mengatasi masalah ini? Ada beberapa langkah yang boleh dilakukan. Antaranya ialah menanam semula pokok di kawasan hutan yang telah ditebang. Aktiviti ini dipanggil penanaman semula atau penghutanan semula. Selain itu, pihak kerajaan juga perlu mengawal aktiviti pembalakan dengan menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat. Contohnya, hanya kawasan tertentu sahaja boleh diteroka, manakala kawasan tadahan air dan hutan simpan mestilah dilindungi. Murid-murid, ada juga petani yang membersihkan ladang dengan cara membakar hutan atau sisa pertanian. Aktiviti ini boleh menyebabkan jerebu yang teruk. Murid-murid, tahukah kamu apakah kesannya kepada persekitaran? Pertama, jerebu akan mengurangkan cahaya matahari yang diterima oleh tumbuhan, lalu menjejaskan proses fotosintesis. Kedua, tanah akan menjadi kurang subur kerana haba daripada api dan abu boleh merosakkan struktur tanah. Kesimpulannya, sebagai generasi muda, kita perlulah lebih prihatin terhadap alam sekitar. Hal ini kerana hutan merupakan khazanah negara yang mesti dipelihara demi kesejahteraan hidup kita pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.